kejadian. Putra Heights lah. Lepas Okey. tu kita pusing lah jauh. Ni Putra Heights, kita dah pusing jauh. Ni jalan masuk Putra Heights yang tutup Yang paling dekat lah nak masuk ke tempat kejadian. Ni Putra Heights. Padahal kita kampung tengah sebelah Putra Heights je. Sekarang kita terpaksa pusing jauh. Atas tu Bukit Cermin Hanya orang kampung lama-lama je tahu tu Bukit Cermin. Even Putra Heights tu pun dibina atas Bukit Lancong. Yang dulu kita panggil Bukit Loncong, tapi diorang ubah jadi Bukit Lancong. Ditarah jadi Putra Heights. Kita orang Puchong je tahu. Kingsley Hill. Yang ni dia dah tukar pula Bukit Cermin jadi Kingsley Hill. Mana pula orang putih pula dapat nama Bukit Cermin jadi Kingsley Hill. Pada kami orang kampung Batu 13 Puchong kampung tengah semualah. Bukit Cermin tu ada legenda dia. Apa legenda Bukit Cermin? Istana Orang Bunian. Orang Bunian. Legenda dia ada istana kaca dekat puncak Bukit Cermin yang sekarang ada Kingsley International School tu. Kata dulu diorang kalau nak buat kenduri diorang pinjam pinjam mangkuk Wallahu alam lah. Itu kita tak tahulah. Tapi istana Cermin tu, orang yang bernasib baik lah kalau panjat bukit tu dia akan jumpa. Tapi cerita tu dah tak dengar lah lagi sekarang. Dia nampak macam cermin lah berkilat. Dia memang istana kaca, dia bercermin. Itu cerita legend lah dekat kita orang kat Puchong ni.